Opah merajuk. Bahagian 1. Ikan, ada ikan. Beratnya. Ikan besar ni. Dah kena. Betul. Cepat tu. Kill ikan ni. Dapat pun. Besarnya. Hebat, Datuk. Tahu tak apa. Akak. Tengok ni. Apa tu? Tengoklah. Wah, besarnya ikan. Korang tangkap ni? Mestilah. Tak, Atuk yang tangkap. Tapi Atuk bagi kita orang. Dia kata nanti dah masak, bagi dia sikit. Yelah. Dah, pergi mandi. Korang pun dah bau ikan. Baik. Ya, tepilah. Ros, Opah nak pergi pekan. Mungkin lambat balik. Kau makan dengan adik-adik kau ya? Ya, Opah. Apa yang kau goreng tu? Telur ikan. Atuk tangkap ikan dengan Opah Ipin tadi. Ada pula telur. Dah lama Opah tak makan telur ikan. Simpankan sikit ya. Kak, Opah mana? Opah keluar pergi pekan. Kenapa tak cakap? Kita orang nak ikut. Betul. Opah pergi masa korang tengah mandi tadi. Itulah, mandi lama sangat. Dah, mari duduk. Makan. Ayam goreng tak ada. Tak ada. Makan ikan yang korang tangkap tadi. Sedap tau akak masak. Ni apa? Inilah telur ikan. Jangan nak i. Makan dulu. Sedap. Sedap. Alah. Nak lagi. Tak boleh. Ini untuk Opah. Alah, nak sikit je lagi. Bolehlah. Nah, cukup. Lepas ni hantar makanan kat Atuk. Baik. Nak pergi mana tu? Terkejut aku. Nak pergi tandas lah. Ajaklah aku.
ada lagi ni. Opa tak nak